Ferrari memang tak pernah keluarkan handphone. Dia jual kereta lah, buat apa nak jual handphone? Tapi yang pastinya, phone dekat tangan aku ni, Infinix Note 60 Ultra, dia ada satu collab yang agak menarik, iaitu dengan designer Ferrari. Nama dia Pininfarina. Aku harap tak salah sebut lah. Okay, dia punya bunyi, first time aku dengar, memang sangat mesra Nusantara. Farina kan? Tapi yang pastinya, bukan phone ni saja yang menarik. Ada lagi satu benda yang menarik. Kejap aku tunjuk dekat kau. Sebelah aku ni je. Okay? Inilah kotak dia. Infinix Note 60 Pro Farina. Okay, dia punya kotak pun bukan main handsome lagi, besar macam ni. Jadi jom aku unboxing dan ceritakan apa kelebihan phone ni. Kira sama-sama dengan aku cepat. 1, 2, 3. Wow. Di luar hitam, di dalam berwarna merah. Cute. Tak silap aku, cara buka dia macam buka durian. Okey, dia ada apa ni? Adakah ini sejenis cup holder? Okey, tapi dia tulis design by Pininfarina. Ini dah macam carbon fiber. Okey, dekat bahagian bawah ni ada tapak getah lah. Seterusnya dekat bahagian bawah ni ada lagi satu benda. Okey, Note 60 Ultra. Ini aku rasa SIM ejector lah. Okey, tak silap aku, ini macam magnetic charger. Okey, betul lah. Ada lubang Type-C dekat sini. Lepas tu dekat sini ada kabel. Okey, ini kabel C to C. Adapter charger 100 watt, 3 kaki pin. Ada satu casing design macam fiber juga. Okey, dia jenis keras, ada magnetik dan juga ada tempered glass dekat sini. Dari segi design, Infinix Note 60 Ultra ni memang nampaklah dia ke arah kepremiuman. Patutlah harga dia pun tak berapa murah. Okey, dia warna merah berjalur-jalur. Okey, body dia boxy. Dekat tepi ni ada tulis Pininfarina. Okey, dia punya matrix dot display ni makin besar babe. Makin besar daripada Infinix Note 60 Pro. Okey, dekat bahagian bawah dan atas ada sound by JBL stereo speaker. Chipset dia menggunakan MediaTek Dimensity 8400 Ultimate atau tu benchmark aku dapat cecah lah lebih kurang 2 juta dan beberapa game kau akan dapat jugalah sampai 120 FPS. Dan untuk bahagian kamera dia ada sampai 200 megapiksel. Kau boleh zoom sampai 100 kali. Tak cukup dengan tu, bahagian video pun ada sampai 4K 60 FPS. Lepas ni kalau nak buat vlog dah tak ada masalah. Bahagian bateri ada 7000 mAh. Untuk charging ada 100 watt fast charging. Untuk wireless 50 watt dan ada juga bypass charging tau. Kotak besar, spek garing, harga menarik tak? RM2999 korang akan dapat 512GB. Tak cukup dengan tu, dapat juga free jam X Watch N5 Pro. Kejap, ada lagi satu benda aku nak cakap. Bukan ini je ada collab dengan Pininfarina, tapi Infinix Note 60 Pro yang lagi murah pun ada collab dengan Ferrari Pininfarina. Namun macam biasalah, apa pendapat korang? Baik beli tak Infinix yang collab dengan Pininfarina ni? Memang nampaklah aura Ferrari dia. Ataupun